menarik soalan ni. Kalau tengok balik saya punya background kat sekolah menengah tu memang ada join society lah. Badar lah, Badan Dakwah dan Rohani kan. So kat situlah mula dekatnya dengan dakwah, dengan kita kata apa, aktivism, nak bawa orang lebih dekat dengan Islam. Tapi Badan Dakwah dan Rohani ni dekat sekolah dia lebih kepada untuk serve people dari sudut daripada sudut isu yang ke arah agama lah, solat subuhnya, ataupun kita buat program yang berkaitan dengan qiyamul lail, puasa sebagainya kan. Ataupun isu-isu akhlak kita juga yang uruskan dan sebagainya. So saya dekat Badar dulu adalah macam tak ada benda-benda kan sekarang. Dulu saya ketua biro ekonomi kat sekolah. Tapi boleh lah saya, sebab kita pun macam baru nak cuba-cuba dan kita masih pelajar sekolah masa tu. Saya adalah benda-benda yang terkilan, tapi saya berusaha pada masa tu untuk saya perbaiki dan membantu Badan Dakwah dan Rohani kat situ lah. So tu salah satu benda yang saya rasa menyebabkan saya rasa kat sini saya rasa macam perlu untuk saya contribute pada ummah daripada sudut mendekatkan manusia kepada Islam lah dan agama. Sebab sebelum tu saya memang adalah subcom. Saya masa tu orang offer, saya tolong-tolong je lah kan. Tiba-tiba dah jadi subcom. So terlibat lah kan. Dia lama-lama orang kat jadi ketua biro. Tapi pengalaman yang menarik lah bila berada dekat dalam line up ni. Walaupun saya tak berapa minat jadi biro ekonomi tu, tapi mengajar saya banyak benda juga tentang pengurusan kewangan dan sebagainya kan. Tapi sebab sekolah ni dia banyak peraturan kan. Kita nak buat jual-jual ni pun dia isu sikit sebenarnya. Pergi jual kat asrama, tapi saya jual je.